kita doa dengan dia dan nak bagi dia bagi. Bukan tak semestinya bagi hak kita minta, dia bagi secara komplain. Dia bagi dia dalam benda tu tak manfaat. Dan tu kalau kita Allah bagi benda tu kita lagi dalai dia bagi benda tu. Itu kadang-kadang kita minta ni Allah bagi ujian. Allah bagi ujian nak bagi apa? Bagi lekat lagi kat diri dia. Itu bukan nama ujian. Itu nama dia ni. Kalau satu benda Allah bagi kita ni sakit, Allah bagi kita ni gelisah, tapi benda tu makin bergapatnya Tuhan, makin disebutnya Tuhan. Itu orang panggil nikmat. Itu bukan nama. Qala ya bani ana Allah. Wahai hamba-Ku, Allah kata, ini hamba-Ku, akulah Allah. Ibarat dia rintan tengah petak. Tapi kita ni tak mampu nak minta. Bila kita nak bagi kita ni, tu lapik